Okey, semua Assalamualaikum. Jom kita berlatih algebra lagi sekali. Okey, dah seperti biasa. Kita ulang kaji asas dia. Tambah pindah jadi tolak. Tolak pindah jadi tambah. Darab pindah jadi bahagi. Bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi kita buat soalan ni dahulu. Negatif y per 4 sama dengan negatif 5. Okey, jadi negatif y per 4 ini ialah bahagi. Jadi kita pindahkan 4 sekali dengan negatif. Okey, jangan lupa tu. Pindah ke sini. Jadi kita dapat apa? Y sama dengan negatif 5 darab negatif 4. Sebab bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi dapatlah Y sama dengan 20. Okey, start. Okey, contoh lain. Negatif 4Y sama dengan 20. Okey, jadi negatif 4Y sama dengan 20. Negatif 4Y ni ialah darab. Sebab apa? Sebab antara huruf dengan nombor ni dia tak ada tambah atau tolak. Dia tak ada nilah disertai. Dia tak ada debate macam mana? Dia tak ada macam ni. Dia bukan macam ni, dia bukan 4 tambah Y. Tengah-tengah tu tak ada tambah atau tolak. Okey, jadi ini dah darab. Okey, jadi kita pindahkan ni ke sebelah. Okey, sebab kita nak Y tu seorang-seorang. Jadi dapatlah 20 bahagi dengan darab pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah Y sama dengan negatif 5. Okey, start. Okey, lepas tu pula ialah ini negatif 4 tambah Y sama dengan 5. Jadi kita, okey, macam biasa kita nak tinggalkan Y ni seorang-seorang. Jadi kita pindah negatif 4. Okey, jadi negatif pindah jadi positif. Jadi negatif pindah jadi positif lah. Y sama dengan 5. 5 tu kekal. Negatif 4 pindah jadi tambah 4. Jadi dapatlah Y sama dengan 5 tambah 4, 9. Okey, start. Okey, lepas tu pula ialah 4 tambah Y sama dengan negatif 5. Okey, jadi 4 tambah Y. Jadi ini ialah tambah. Jadi nak tinggalkan Y seorang-seorang, pindahlah 4. Pindah sebelah, jadi dapatlah Y sama dengan negatif 5 tambah. Okey, by default ni tambah sebab tak ada simbol apa-apa. Pindah jadi tolak. Jadi dapatlah negatif 5 tolak 4 dapatlah negatif 9. Okey, start. Okey, lepas tu kita buat lain pula. Okey, kita buat soalan. Kita buat contoh macam mana kalau dia duduk tengah-tengah. Contoh 2 tambah Y 2 tambah Y bukan tambah. Ni tolak 3 sama dengan negatif 10. Okey, jadi seperti biasa nak tinggalkan Y seorang-seorang, pindah semua nombor yang lain. Pindah nombor ni dan pindah nombor ni. Jadi pindah dan pindah, kita dapatlah Y sama dengan negatif 10 tambah 2 pindah jadi tolak 2. Tolak 3 pindah jadi tambah 3. Jadi kita akan dapat Y sama dengan negatif 10 tolak 2, negatif 12. Negatif 12 tambah 3. Jadi dapatlah negatif 9. Okey, start. Okey, sila yang tu. Okey, lepas tu macam mana pula kalau dia macam ni. Contoh macam 2Y per 5 sama dengan negatif 4. Okey, kalau sini kan darab, sini kan bahagi tu kan. Sini kan darab, sini bahagi. Jadi kita pindah mana dulu? Pindah bawah dahulu. Okey, dapatlah 2Y sama dengan negatif 4 darab 5. Jadi dapatlah 2Y. Ni dapatlah negatif 20. Okey, kita nak tinggalkan Y ni seorang-seorang, jadi pindah 2 pula. Jadi dapatlah Y sama dengan negatif 20. Okey, ni kan darab pindah jadi bahagi. Okey, jadi dapatlah Y sama dengan negatif 10. Okey, start. Okey, lepas tu pula macam mana kalau begini? Kalau 2Y tambah 5 sama dengan 7. Okey, baik. Jadi seperti biasa, kita nak tinggalkan Y ni seorang-seorang. Yang ni pula darab, yang ni pula tambah tu. Jadi tambah tolak jumpa darab bahagi. Kita pindah mana dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Okey, jadi pindah tambah 5 dulu. Jadi dapatlah 2Y sama dengan 7 tambah 5 pindah jadi tolak 5. Jadi dapatlah 2Y ni kekal, 7 tolak 5 2. Jadi kita nak tinggalkan Y ni seorang-seorang, pindah 2 ni pula. Jadi dapatlah Y sama dengan 2 bahagi 2. Jadi dapatlah Y sama dengan 1. Okey, start.
Okey, baik. Sekarang ni macam mana pula kalau macam ni? Okey, kita dah ulang kaji. Apa yang patut. Okey, macam mana pula kalau begini? Contoh 2y per dengan 3 tambah 1 sama dengan sama dengan berapa? Sama dengan 3. Okey, nampak sini. 2y per 3 tambah 1 sama dengan 3. Okey, jadi yang ni apa? Yang ni dikira ada dua lah, darab dengan bahagi. Jadi sini pula tambah. Jadi kita buat apa? Macam biasalah, tambah tolak jumpa darab bahagi. Untuk kes ni dua-dua ada. Okey, jadi pindah tambah tolak dahulu. Jadi pindahlah tambah 1 ni dulu ke sebelah. Kita dapatlah 2y per 3 2y per 3 sama dengan 3 kekal tambah 1 pindah jadi tolak 1. Jadi dapatlah 2y per 3 sama dengan 2. 3 tolak 1, 2. Okey, lepas tu kita pindah mana dulu? Pindah bawah dulu. Di atas dapatlah 2y sama dengan 2 darab dengan 3. Jadi dapatlah 2y sama dengan 6. Okey, lepas tu pindah 2 ni pula sebab nak tinggalkan 2 ni seorang-seorang. Dapatlah y sama dengan 6 per 2. Jadi dapatlah y sama dengan 3. Okey, settle. Okey, baik. Contoh yang lain. Okey. Contoh yang lain contoh apa? Itulah 3y per 2 3y per 2 tolak 2 sama dengan berapa sekejap? Sama dengan 5. Okey, baik. Okey, boleh ke? Okey, jadi kita tambah dulu. Okey. 3y per 2 tambah 2 sama dengan 5. Okey, baik. Sekarang ni macam biasa. Kita ini kan darab bahagi tadi, macam tadi. Okey, ini pula tambah. Okey, dah seperti biasa, tambah tolak jumpa darab bahagi. Untuk kes ni ialah dua-dua ada, darab dengan bahagi. Pindah tambah tolak dahulu. Okey, tambah tolak. Jadi pindah tambah 2 dulu. Jadi dapatlah 3y per 2 sama dengan 5 tambah 2 pindah jadi tolak 2. Jadi dapatlah 3. Okey, betul ni tulis balik. Okey, dah seperti biasa. Pindah mana pula? Masuk pindah bawah dulu. Buat atas. Dapatlah 3y sama dengan 3 darab dengan 2. Jadi dapatlah 3y sama dengan 6. Jadi pindah mana pula? 3. Sebab nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi dapatlah y sama dengan 6 per 3. Dapatlah y sama dengan 2. Okey? Faham kan? Okey, kita cuba lagi sekali. Macam mana pula kalau yang ini? Negatif 1 tolak dengan 3 per 2 sama dengan sama dengan negatif 5. Okey, baik. Sekejap. Negatif 4 negatif 4. Okey, negatif 4. Boleh. Okey, negatif 4 lah. Okey, negatif 4. Okey, jadi kita buat apa? Okey, dah seperti biasa. Ini. Okey, bawa sekali ni dia punya simbol kiri ni. Jadi ini darab dengan bahagi, ini pula tolak. Jadi seperti biasa tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah mana dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Jadi pindah ni dulu. Okey, jadi kita dapat apa? Negatif 3 per 2y ni kan sama dengan negatif 4 tambah 1 tolak 1 pindah jadi tambah 1. Jadi dapatlah negatif 4 tambah 1 dapat negatif 3. Jadi negatif 3 per 2. Okey, kekal. Okey, betul pindah mana pula? Pindah bawah. Jangan lupa buat sekali dengan negatif. Buat ni atas. 3 sama dengan negatif 3 darab dengan negatif 2. Jadi dapatlah 3y sama dengan negatif 3 darab 2 dapat 6. Positif 6. Okey, lepas tu pindah 3 pula. Sebab nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Dapatlah y sama dengan 6 per 3. Dapatlah y sama dengan 2. Okey, itu sahaja. Mudah kan? Okey, setakat itu saja dulu untuk video kita kali ni. Kita jumpa lagi. Jangan lupa ulang kaji, okey? Kita ulang sikit. Okey, yang ni. Okey, tambah pindah jadi tolak. Tolak pindah jadi tambah. Darab pindah jadi bahagi. Bahagi pindah jadi darab. Okey, itu paling asas. Lepas tu ulang baliklah yang ni. Yang kita ulang kaji tadi. Okey, ulang kaji balik. Boleh tengok. Dan itu saja kot untuk yang ni.
Kita jumpa lagi video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ciao.